yang kemudiannya dihinggap. Jadi ini adalah kaedah yang mana penyakit mudah merebak daripada satu pokok yang sakit kepada pokok yang sihat lain. Baik, seterusnya adalah kalau kita lihat di sini bintik bakteria yang banyak menyerang buah-buah, terutama buah tomato, akan mempunyai bekas-bekas yang memang tidak tidak akan merosakkan rupa bentuk buah tersebut. Begitu juga layu bakteria bagi pokok tomato, penyakit virus bawaan kutu trip, ini adalah daun tomato, dan juga penyakit bawaan lalat putih bagi tomato juga. Seterusnya kita lihat di sini masih lagi penyakit kulat yang banyak menyerang pokok-pokok jenis ini ya, pokok seperti melon, pokok timun, pokok yang jenis berdaun lebar begini ya, yang menjala. Kita lihat di sini kelapuk berdebu akan ada tumpuk-tumpuk macam tumpuk-tumpuk putih. Itu adalah kelapuk berdebu, kita kena gunakan racun yang sesuai. Begitu juga yang kelapuk daun ni, kalau kita lihat di sini tanda-tanda perang di bawah daun. Ya, kalau kita lihat tanda perang macam habuk-habuk di bawah daun, itu kelapuk daun ni, perlu gunakan racun kulat yang sesuai. Penyakit bawaan afid begini, yang pentingnya apa-apa penyakit virus yang menyerang sistem pokok, kita lihat ada tanda-tanda campuran antara hijau muda dengan hijau tua. Pokok tersebut perlu dimusnahkan dengan segera, kerana kita tak nak nanti serangga hinggap ke pokok yang bermasalah dan merebakkan penyakit ke pokok yang sihat. Dan ini pula adalah pokok penyakit virus bawaan lalat putih. Baik, kita lihat pula serangga perosak di sini. Ini adalah serangga perosak ataupun kutu daun afid dewasa, yang mana ianya mempunyai kepak. Afid dewasa yang berkepak ini sangat pantas berpindah dari satu kawasan, satu pokok ke pokok yang lain, kerana mereka mempunyai sayap yang boleh terbang. Berbandingkan dengan afid dewasa tanpa kepak, ya, ia macam kutu daun ya, kecil, kita lihat itu. Mereka terpaksa bergerak secara berjalan ya, tetapi pergerakan mereka agak pantas ya. Jadi tuan-tuan dan puan pastikan ini sekiranya ia kelihatan, ia mudah dilihat dengan mata kasar. Jika terdapat di bawah daun terutamanya, tuan-tuan dan puan perlu menggunakan racun yang sesuai dengan segera mungkin, kerana serangga ini suka menghisap sel-sel cecair di dalam daun, dan seterusnya menyebabkan rosak permukaan daun. Dan kita lihat di sini akan nampak macam krekot sikit ya. Itu adalah disebabkan serangan kutu daun. Dan kalau kita lihat di sini kutu trip kutu trip juga sangat halus. Dia suka menyerang bawah daun, terutamanya daun-daun muda lah. Kalau kita lihat di sini ya, serangga-serangga halus ni suka menyerang daun muda kerana ia mudah digigit. Dan di sini kalau kita lihat, kita tengok pada kesan kerosakan pada daun cili menyebabkan daun kering dan melengkung ke atas. Kita lihat dia melengkung tetapi ke atas. Itu adalah simptom disebabkan kutu trip. Untuk kutu daun kita lihat seperti tadi, dia akan macam berombak-rombak di daun ya, yang tu agak kasar, tetapi di sini dia akan kecil berkekot melengkung ke atas. Itu adalah kutu trip. Jadi tuan-tuan dan puan perlu cari lagi daripada senarai racun, apa jenis racun yang boleh membunuh kutu trip dengan segera ya. Baik, seterusnya kita lihat di sini adalah salah satu serangga yang kerap menyerang tanaman cili, iaitu hama. Terdapat hama dewasa, juga hama merah dewasa. Hama jenis ini kita susah nak lihat ni, yang saya katakan tadi awal, yang mana tuan-tuan dan puan memerlukan kanta yang betul-betul boleh melihat benda-benda halus begini ya, di atas daun, kerana menggunakan mata kasar memang kita tidak nampak kewujudan dia. Tetapi antara tanda yang mudah kita lihat adalah tandanya daun di bahagian atas, pucuk atas tu kering ya, krekot, melengkung ke bawah. Melengkung ke bawah adalah disebabkan serangan hama. Jadi di situ tuan-tuan dan puan boleh kena pasti melengkung ke bawah, kering, krekot, disebabkan hama. Cari racun hama dan gunakan itu untuk membunuh serangga. Bagi lalat putih kita mudah kelihatan, kadang-kadang dia terbang macam umpama nyamuk, sangat perlahan, tetapi kesannya agak
apa ni, kesannya agak besar juga ya terhadap tanaman kita. Sekiranya dia telah hingga ke pokok yang bermasalah, dia boleh menjadi pembawa penyakit kepada pokok yang lain. Jadi antara tanda yang kita boleh lihat adalah tanda gelung-gelung putih di bawah-bawah daun terutamanya. Itu menunjukkan bahawa mereka telah membuat sarang di kawasan tersebut dan perlu diatasi dengan menggunakan racun lalat putih. Seterusnya adalah serangga-serangga berbentuk rama-rama ulat ratus seperti rama-rama dewasa, larva di peringkat awal yang baru menetas. Seterusnya dua tompok hitam kelihatan pada sisi badan peringkat larva. Ini adalah ulat-ulat yang tumbuh yang menyerang daun-daun cili. Seterusnya ulat yang kalau kita lihat daun berlubang-lubang adalah ulat ratus. Ini adalah tanaman kailan yang contoh diserang kita boleh lihat di sini. Jadi perlu gunakan racun yang sesuai untuk membunuh ulat ratus ini. Seterusnya bagi pokok-pokok yang mempunyai buah, ini adalah contoh ulat pengorek buah yang mana dia menyerang buah-buah cili, sama ada menyerang tangkai ataupun menyerang buah cili, dan selalunya kerap menyerang buah-buah cili yang hampir matang sama ada matang kehijauan ataupun matang kemerahan. Dan akan menyebabkan buah-buah cili tersebut nanti gugur. Jadi perlu pastikan tuan-tuan dan puan, sekiranya pokok telah tiba tahap berbuah, tuan-tuan dan puan perlu menggunakan racun buah dalam selangan jadual meracun. Itu bagi mengelakkan kawasan tuan-tuan dan puan diserang oleh ulat pengorek buah. Kita lihat sekali lagi di bahagian bawah ini. Okey, kalau tuan-tuan dan puan lihat di sini adalah jenis lalat putih di sini. Lalat putih ni biasa menyerang pokok buah-buahan. Bukan lalat putih. Ini adalah lalat buah. Lalat buah dia macam lemas sikit tapi kecil. Dia hanya menyerang pokok-pokok buah-buahan. Kalau buah cili dia akan cucuk buah cili. Ada macam bintik halus di situ dan akhirnya larva-larva akan terjadi dalam buah cili. Bagi kawasan-kawasan yang mempunyai pokok-pokok buah-buahan seperti nangka, pokok-pokok ciku dan sebagainya, terdapat buah-buahan yang manis, ini menunjukkan bahawa serangga tersebut akan berada di kawasan dan tuan-tuan dan puan perlu bersedia dengan racun untuk membunuh lalat-lalat buah. Ini adalah gambaran besar sedikit yang rupa bentuk lalat buah. Dan ini adalah serangga yang menyerang tanaman seperti kumbang dewasa. Dia menyerang, makan daun. Begitu juga dengan ulat pelombong daun, dia akan ini adalah tanda kesan ulat pelombong daun. Kita lihat dia akan menyerang, ada macam pergerakan, tanda-tanda pergerakan ulat pelombong daun di sini. Ini tanda disebabkan oleh pelombong daun. Jadi perlu digunakan, tuan-tuan dan puan, gunakan racun yang sesuai. Baik, antara faktor serangan penyakit dan juga serangga di kawasan kebanyakan tanaman-tanaman sayur-sayuran adalah disebabkan kelembapan kawasan tanaman. Kerana bagi kawasan-kawasan yang terlalu lembap seperti kawasan yang mudah kerap berlaku hujan ataupun mungkin masa tu adalah musim tengkujuh, tuan-tuan dan puan perlu menggunakan lebih racun kulat kerana kelembapan ni boleh menggalakkan serangan penyakit kulat. Begitu juga dengan kebersihan kawasan, rumput rumpai berhampiran bukan sahaja di dalam ladang, begitu juga di tepi-tepi kawasan juga boleh menyebabkan kawasan perumah kepada serangga-serangga. Mereka boleh membiarkan serangga di luar kawasan, seterusnya menyerang kawasan dalam tanaman kita. Begitu juga faktor angin dan cuaca. Sekiranya kawasan tersebut agak terbuka, dengan kawasan terbuka boleh membuatkan serangga bergerak dengan pantas dengan cara terbang daripada satu kawasan ke kawasan lain. Ini boleh menyebabkan penyakit merebak dengan cepat. Cuaca, contohnya cuaca panas, dan cuaca tersebut mempunyai serangga-serangga masing-masing. Seperti kalau lembap, kulat,
Kalau kering ada penyakit-penyakit lain seperti serangga mudah bergerak pada waktu tersebut. Begitu juga dengan tenaga kerja dan juga teknik pengurusan kawasan. Sekiranya tuan-tuan dan puan mempunyai masalah tenaga pekerja ataupun kerja-kerja yang telah sepatutnya dilakukan tidak dilakukan ikut jadual, ianya boleh menjejaskan daya tahanan serangan tanaman tuan-tuan dan puan. Begitu juga teknik pengurusan kawasan, kerja-kerja pemantauan yang perlu dilakukan untuk mengenal pasti pengalaman ataupun skill untuk mengenal pasti pokok sihat dan pokok sakit, bagaimana untuk mengatasi serangan tersebut dengan pantas. Itu adalah beberapa teknik yang boleh membantu meningkatkan keupayaan tuan-tuan dan puan mengawal dengan lebih baik, tanaman-tanaman tuan-tuan lebih baik. Baik, kita telah tamat bahagian 1 modul keempat, dan seterusnya kita akan sambung semula ke bahagian kedua modul keempat ini di dalam slot rakaman video yang lain selepas ini.